Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan pemikiran pragmatik. Dan kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Muhammad Amirul Ashraf, Muhammad Fitri, Nur Zarid Sofia, Muhammad Aiman, Mior Muhammad Syahmi, Imran dan juga saya sendiri, Muhammad Izzat. Definisi pemikiran pragmatis. Yang pertama adalah gaya berfikir yang berasaskan pendekatan praktikal dan penyelesaian masalah yang efektif. Individu yang menggunakan gaya ini cenderung menilai idea, konsep atau strategi berdasarkan keberkesanannya dalam situasi sebenar, bukan semata-mata berdasarkan teori atau andaian. Matlamat utama adalah mencari solusi yang boleh dilaksanakan dan memberikan hasil yang nyata dalam konteks tertentu. Dalam dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah, pendekatan pragmatik ini menjadi amat penting untuk memastikan keberkesanan tindakan yang diambil. 3 asal-usul dan sejarah, iaitu yang pertama Charles Sanders Peirce dianggap sebagai pengasas konsep pragmatisme, mencipta prinsip pragmatic maxim, iaitu pemikiran bahawa makna atau kebenaran sesuatu idea harus dinilai berdasarkan kesan praktikal yang boleh dihasilkan oleh idea tersebut. Yang kedua adalah William James, iaitu memperluaskan prinsip pragmatisme dengan mengaitkannya kepada psikologi manusia. Kebenaran adalah bersifat subjektif dan bergantung pada kegunaan praktikal idea itu bagi individu. Mempopularkan pragmatisme sebagai pendekatan yang fleksibel dan berpusatkan manusia. Yang ketiga adalah John Dewey, seorang ahli falsafah dan ahli pendidikan, mengintegrasikan pragmatisme dalam sistem pendidikan, mempromosikan pendekatan pembelajaran yang berasaskan pengalaman dan aplikasi praktikal. Pendidikan harus membentuk pelajar untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan berfikir secara pragmatik. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Pemikiran pragmatis merujuk kepada pendekatan yang berfokus kepada penyelesaian praktikal dan berkesan dalam menghadapi pelbagai situasi. Terdapat 4 kepentingan utama yang akan saya jelaskan, iaitu yang pertama adalah dapat menyelesaikan masalah dengan berkesan. Dalam dunia perniagaan, pemikiran pragmatis membantu individu dan organisasi mencari jalan penyelesaian yang sesuai dan segera untuk menangani cabaran. Ia juga membolehkan organisasi menilai penyelesaian berdasarkan faedah praktikal, bukan sekadar teori yang sukar diaplikasikan. Kedua adalah fleksibiliti dalam membuat keputusan. Dalam konteks perniagaan ataupun politik, pemikiran pragmatis mendorong sikap terbuka dan fleksibel, terutama dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah. Ia juga membolehkan individu menyesuaikan keputusan berdasarkan keadaan semasa dan membantu dalam menghadapi cabaran yang tidak dapat dijangka. Yang ketiga adalah menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam dunia moden, kita perlu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Pemikiran pragmatis ini dapat memudahkan individu dan organisasi beradaptasi serta memastikan mereka terus relevan dan responsif terhadap keperluan semasa. Yang keempat adalah aplikasi dalam bidang pendidikan. Sebagai contohnya, pemikiran pragmatis mempromosikan pembelajaran yang bersifat aplikasi praktikal. Dalam kehidupan seharian pula, ia juga dapat membantu kita menyelesaikan konflik secara realistik, dapat membuat keputusan cepat dalam projek dan bertindak berdasarkan keperluan semasa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemikiran pragmatis ini sangat penting dalam membantu kita berfikir secara fleksibel, praktikal dan responsif dalam apa jua situasi. Ia bukan sahaja bermanfaat dalam organisasi, tetapi juga berguna dalam kehidupan harian kita. Prinsip utama dalam pemikiran pragmatis antaranya ialah fokus atau penekanan kepada keputusan yang praktikal dan berkesan. Prinsip ini sangat penting dalam membuat keputusan harian, sama ada dalam kehidupan pribadi, organisasi maupun dalam dunia perniagaan. Pertama sekali, prinsip ini menekankan bahawa setiap keputusan yang diambil perlulah bersifat praktikal dan boleh dilaksanakan. Ia tidak cukup sekadar bergantung kepada idea-idea yang ideal, tetapi tidak realistik. Dalam erti kata lain, suatu tindakan itu hanya dianggap bernilai jika ia mampu mendatangkan hasil sebenar dalam dunia nyata. Selain itu, kita juga perlu menilai setiap tindakan atau keputusan berdasarkan hasil yang dapat dicapai dan keberkesanannya dalam konteks sebenar. Pemikiran pragmatis tidak terlalu terikat kepada teori semata-mata, sebaliknya lebih menekankan kepada impak dan keberhasilan tindakan yang diambil. Keputusan yang tidak menghasilkan kesan positif
secara nyata adalah keputusan yang kurang bernilai dalam kerangka pemikiran pragmatis ini. Prinsip ini juga dapat membantu individu dan organisasi memilih langkah yang memberi manfaat sebenar, yang memandu kita untuk mengutamakan hasil yang boleh dilaksanakan dan memberi impak berbanding mengejar idealisme semata-mata. Pendekatan ini juga penting untuk mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan sumber pada idea yang sebenarnya sukar direalisasikan. Sebagai contoh, dalam dunia perniagaan, keputusan yang berteraskan pragmatisme akan lebih menekankan kepada peningkatan produktiviti atas keuntungan yang boleh diukur. Kejayaan bukan diukur pada perancangan semata-mata, tetapi pada hasil sebenar yang diperolehi. Syarikat yang berpandukan kepada prinsip ini akan lebih fokus kepada strategi yang terbukti berkesan berbanding hanya bergantung kepada perancangan inovasi yang tidak membawa hasil yang konkret. So prinsip fokus kepada keputusan praktikal ini merupakan tunjang kepada pemikiran pragmatis yang membawa kita ke arah tindakan yang lebih berkesan, berasaskan realiti dan mampu memberi impak yang sebenar. Prinsip pragmatis utama yang kedua iaitu penekanan pada fleksibiliti dan adaptasi. Dalam dunia yang berubah pantas, pemikiran yang fleksibel dan adaptif bukan lagi satu kelebihan tetapi satu keperluan. Pertama, prinsip ini dapat mendorong individu supaya sentiasa bersifat terbuka terhadap perubahan, dan dalam arti kata lain, kita tidak boleh terlalu terikat dengan satu cara berfikir atau strategi sahaja. Apabila keadaan berubah, maka kita perlu bersedia untuk mengubah pendekatan. Malah mungkin perlu berani meninggalkan strategi yang lama yang sudah tidak lagi relevan. Seterusnya, prinsip ini menekankan kepentingan menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Dalam pemikiran pragmatis, kejayaan bergantung kepada keupayaan seseorang atau organisasi untuk menilai perubahan dan bertindak balas dengan cara yang sesuai dan pantas. Ini termasuk perubahan dalam persekitaran kerja, dasar kerajaan, perkembangan teknologi atau tingkah laku pengguna. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam dunia pekerjaan masa kini, banyak bidang pekerjaan yang telah berubah akibat kemajuan teknologi. Individu yang fleksibel dan mampu beradaptasi dan dengan pendekatan baharu akan lebih mudah berjaya. Sebagai contohnya, seorang usahawan atau pekerja yang cepat belajar menggunakan sistem automasi atau kecerdasan buatan AI akan lebih kompetitif berbanding mereka yang kekal dengan cara yang lama. Fleksibiliti dan adaptasi adalah asas kepada kelangsungan dan kecemerlangan dalam dunia yang tidak menentu ini. Prinsip pragmatis utama yang ketiga iaitu kecenderungan kepada keputusan yang berasaskan data. Prinsip ini amat penting dalam memastikan suatu keputusan itu tepat, berobjektif dan dapat dipertahankan. Dalam kerangka pemikiran pragmatis, keputusan tidak boleh dibuat semata-mata atas dasar anggapan, emosi atau pandangan peribadi sahaja. Sebaliknya, ia perlu berlandaskan data yang sah dan bukti yang konkret. Okey, mengapa ini penting? Kerana apabila kita menggunakan data, kita dapat menganalisis sesuatu secara objektif. Data akan memberikan gambaran sebenar yang boleh diukur dan membolehkan kita menilai sama ada sesuatu langkah itu memberi kesan yang diingini atau sebaliknya. Contohnya dalam bidang pendidikan. Seorang guru yang mengamalkan pemikiran pragmatis akan menggunakan data prestasi pelajar untuk menilai keberkesanan kaedah pengajarannya. Jika didapati ada kelemahan dalam pencapaian, maka guru tersebut boleh menyesuaikan pendekatan pengajaran supaya lebih berkesan dan sesuai dengan keperluan pelajar. Tambahan lagi, penggunaan data juga dapat membantu dalam mempertahankan keputusan yang telah diambil kerana ia boleh disandarkan kepada bukti yang kukuh. Ini menjadikan keputusan itu lebih diyakini dan diterima oleh pihak lain termasuk rakan sekerja, pengurusan atau masyarakat umum. Secara keseluruhannya, prinsip ini sebenarnya membawa kita ke arah budaya kerja dan pemikiran yang lebih saintifik, sistematik dan telus. Dan keputusan yang berasaskan data bukan sahaja meningkatkan kualiti hasil, malah memupuk sikap profesional dalam membuat penilaian. Seterusnya adalah aplikasi pemikiran pragmatis dalam dunia perniagaan. Pemikiran pragmatis sangat penting dalam membuat keputusan perniagaan yang berlandaskan kos, risiko dan juga hasil yang nyata.
Pemikiran ini menekankan keputusan berasaskan realiti seperti kos sebenar, risiko dan juga pulangan yang boleh dicapai. Contohnya, seorang pengurus yang pragmatis akan menilai sama ada sesuatu projek itu benar-benar berbaloi untuk dilaksanakan berdasarkan analisis kos dan risiko. Melalui pendekatan ini, perniagaan dapat kekal relevan dan fokus kepada strategi yang memberi hasil yang nyata, bukan hanya bergantung pada teori semata-mata. Seterusnya adalah contoh penggunaan pemikiran pragmatis dalam pengurusan krisis dalam perniagaan. Elon Musk, iaitu pengasas syarikat teknologi terkenal seperti Elon Musk, Tesla, SpaceX dan Neuralink, sering menggunakan pendekatan pragmatis dalam strategi perniagaannya. Dalam pembangunan kenderaan elektrik Tesla, Musk tidak hanya berpegang pada teori perniagaan automotif konvensional. Sebaliknya, beliau menyesuaikan strategi berdasarkan maklum balas pasaran, teknologi semasa dan peluang baru yang muncul. Apabila pasaran menunjukkan peningkatan permintaan terhadap kenderaan elektrik berkualiti tinggi dan berprestasi, Musk mempercepatkan inovasi dalam bateri dan teknologi pembuatan. Musk menyelesaikan model perniagaan seperti penjualan terus kepada pengguna tanpa melalui perantara tradisional. Pendekatan ini membuktikan bahawa dalam dunia keusahawanan moden, kemampuan untuk berubah menyesuaikan diri dengan keadaan sebenar dan membuat keputusan berdasarkan keberkesanan praktikal adalah lebih penting berbanding berpegang teguh pada teori. Ini sejajar dengan prinsip pragmatisme yang menilai kebenaran sesuatu idea berdasarkan keberhasilannya dalam amalan. Manakala, Howard Schultz, pengasas mula Starbucks, juga menggunakan pendekatan pragmatis dalam membina empayar kopinya. Ketika mengambil alih Starbucks, Schultz tidak semata-mata bergantung kepada teori perniagaan tentang kafe atau pasaran kopi. Sebaliknya, beliau menyelesaikan konsep berdasarkan pengalaman peribadi semasa mengunjungi kedai kopi di Itali, di mana budaya kopi sebagai pengalaman sosial amatlah dihargai. Schultz lalu mengadaptasi idea tersebut ke dalam konteks Amerika, tetapi mengubah sesuai aspek produk, perkhidmatan dan suasana untuk memenuhi jangkaan pengguna Amerika yang berbeza. Beliau mengutamakan ujian pasaran, maklum balas pelanggan dan penyelesaian berterusan untuk memastikan model Starbucks sentiasa relevan dan berjaya. Contoh terakhir adalah Reed Hastings. Reed Hastings, iaitu pengasas Netflix, menunjukkan pemikiran pragmatis apabila mengubah model perniagaan syarikatnya daripada penghantaran DVD melalui pos kepada penseriman dalam talian. Keputusan ini tidak berdasarkan teori pemasaran media tradisional, tetapi dipandu oleh perubahan tingkah laku pengguna dan kemajuan teknologi internet. Dengan berfikir secara praktikal dan menilai peluang baru, Netflix menjadi peneraju global dalam penseriman hiburan. Keputusan ini membuktikan nilai pragmatisme dalam membuat keputusan perniagaan yang responsif terhadap realiti semasa. Seterusnya adalah cabaran dalam pemikiran pragmatis, yang di mana walaupun bermanfaat tetap mempunyai kelemahan yang perlu diberikan perhatian. Pertama, pemikiran pragmatis berisiko mengabaikan etika, di mana kegairahan mengejar matlamat boleh menyebabkan nilai moral diketepikan. Ini bukan sahaja menjejaskan reputasi organisasi, malah boleh membawa kepada tindakan undang-undang atau tentangan daripada masyarakat. Kedua ialah pendekatan ini mudah berubah mengikut situasi. Keputusan yang kelihatan berkesan dalam jangka masa pendek tidak semestinya baik untuk jangka masa panjang. Jika tidak dirancang secara strategi, ia boleh menyebabkan kesan negatif jangka panjang seperti defisit fiskal yang serius dan boleh membebankan generasi yang akan datang. Justru, pertimbangan strategi dan ramalan jangka panjang adalah perlu agar keputusan tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membina asas yang kukuh untuk masa hadapan. Akhir sekali, pemikiran pragmatis tidak sentiasa sesuai untuk jangka panjang. Apabila keputusan sering berubah tanpa berpandukan nilai atau misi yang jelas, ia boleh menjadikan tindakan bersifat oportunis, iaitu bertindak mengikut keuntungan jangka pendek tanpa berpegang kepada nilai visi atau misi yang jelas, dan ia boleh merosakkan kestabilan organisasi, masyarakat atau negara. Oleh itu, walaupun pragmatisme penting, ia perlu diseimbangkan dengan etika, prinsip dan perancangan jangka panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya ingin membentangkan cara mengamalkan pemikiran pragmatis secara seimbang. Pragmatisme ialah cara berfikir yang mementingkan keberkesanan dan hasil yang praktikal, namun penting untuk kita amalkan secara seimbang supaya keputusan yang dibuat tidak lari dari nilai moral dan prinsip asas. Kita pergi ke cara pertama. Cara pertama adalah menggunakan data dan bukti empirikal.
Pertama, kita perlu membuat keputusan berdasarkan data yang sahih dan pengalaman yang sebenar. Sebagai contoh, dalam dunia perniagaan, keputusan pelaburan mestilah berdasarkan analisis pasaran dan trend pelanggan, bukan ikut andaian semata-mata. Dalam bidang pendidikan pula, keberkesanan kaedah pengajaran perlu diuji melalui pencapaian pelajar dan maklum balas mereka. Dengan cara ini, kita dapat memastikan keputusan kita adalah tepat, realistik. Baiklah, cara kedua adalah menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Seterusnya, kita mesti sentiasa berdaya saing dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang pantas. Kita hidup dalam zaman yang penuh dengan perubahan teknologi, ketidaktentuan ekonomi dan cabaran global seperti pandemik. Contohnya, semasa pandemik COVID-19, banyak syarikat yang terpaksa menukar strategi dengan cepat. Mereka beralih kepada model perniagaan digital seperti e-commerce, penghantaran atas talian dan pemasaran digital untuk kekal relevan. Syarikat yang berjaya ialah syarikat yang pantas menyesuaikan diri dengan keperluan semasa. Manakala syarikat yang berdegil, kekal dengan cara yang lama, akhirnya kecundang. Namun begitu, dalam proses menyesuaikan diri, kita tidak boleh mengorbankan prinsip asas. Walaupun kita perlu berubah, nilai seperti kejujuran, keadilan dan integriti mesti dikekalkan dalam setiap tindakan. Kalau kita berubah semata-mata untuk keuntungan tanpa sepadan, kita akan terjebak dalam keputusan yang mungkin memudaratkan jangka panjang. Cara ketiga ialah mengimbangi keberkesanan dengan etika. Selain itu, kita perlu pastikan keputusan yang dibuat bukan sahaja berkesan tetapi juga beretika dan bermoral. Sebagai contoh, ada syarikat yang cuba memaksimumkan keuntungan dengan menindas pekerja atau mencemarkan alam sekitar. Walaupun mungkin menguntungkan dalam masa jangka yang pendek, tetapi ia akan memberi kesan buruk seperti reputasi tercemar dan kehilangan kepercayaan. Kita perlu sentiasa bertanya, apakah ini berkesan dan adakah ini betul dan adil? Baiklah, cara keempat adalah menggabungkan pragmatism dengan idealism. Pragmatism yang seimbang juga perlu digabungkan dengan idealism. Apa maksudnya? Kita perlu mempunyai matlamat besar dan visi yang mulia seperti memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, kelestarian alam sekitar dan pembangunan insan. Dalam perjalanan kita mencapai matlamat tersebut, mungkin cara dan strategi kita perlu berubah mengikut keadaan. Contohnya, Nelson Mandela. Beliau seorang pejuang yang bijak menyesuaikan pendekatan. Mandela berunding dengan kerajaan apartheid demi mencapai keamanan untuk rakyat Afrika Selatan. Tetapi dalam masa yang sama, beliau tidak pernah mengorbankan idealismnya tentang kesamarataan dan hak asasi manusia. Ini bermakna kita boleh fleksibel dalam cara kita bertindak, tetapi kita mesti kekal teguh pada prinsip dan nilai utama. Pendekatan ini membantu kita menjadi seorang yang praktikal tetapi tetap dihormati kerana memegang teguh pada matlamat jangka panjang yang baik. Baiklah, isi kelima adalah menggunakan pendekatan eksperimen. Akhir sekali, salah satu cara penting dalam mengamalkan pemikiran pragmatis ialah dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Kita tidak boleh terus membuat keputusan besar tanpa menguji dan menilai dahulu. Pendekatan eksperimen ini bermaksud kita perlu mencuba pelbagai kaedah, melaksanakan projek perintis atau ujian berskala kecil, mengumpul maklum balas yang betul-betul tepat, menganalisis keputusan dengan objektif. Contohnya, syarikat besar seperti Google dan Amazon menggunakan A/B testing, iaitu mereka mencipta dua versi produk atau perkhidmatan yang berbeza dan diuji kepada pengguna dalam masa yang sama. Daripada keputusan ujian ini, mereka dapat lihat versi mana yang paling berkesan dan paling disukai pengguna sebelum mereka buat keputusan penuh. Dengan pendekatan ini, syarikat dapat mengurangkan risiko kegagalan dan memastikan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan bukti yang kukuh, bukan sekadar tekaan ataupun andaian. Jadi, pendekatan eksperimen adalah salah satu langkah penting dalam pemikiran pragmatis. Kita uji, kita nilai, kita sesuaikan dan barulah kita buat keputusan yang tepat. Sebagai kesimpulan, pemikiran pragmatis merupakan pendekatan yang sangat penting dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara berkesan. Ia membantu individu dan organisasi mencapai matlamat melalui tindakan yang boleh dilaksanakan dan berasaskan hasil yang nyata. Pendekatan ini juga membolehkan kita bertindak segera tanpa kehilangan fokus terhadap matlamat utama.
Ia menjadi panduan untuk menghadapi pelbagai situasi dengan lebih fleksibel dan efektif. Dengan mengamalkan pemikiran pragmatis, kita dapat mempercepatkan proses penyelesaian masalah dan mencapai keputusan yang lebih bermakna, memberi impak positif serta bermanfaat dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, adalah disarankan agar kita semua menggunakan pendekatan ini dalam membuat keputusan, bukan sahaja untuk bersedia menghadapi cabaran masa kini, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara matlamat peribadi dan profesional. Terima kasih.